Exercise lah, beli kasut banyak-banyak still tak stop. Korang macam ni ke? Kalau macam ni, korang mesti buat 3 kesilapan ni. Nombor 1, pilih kasut sebab design atau kawan cakap cantik dah. Paling penting masa beli kasut sukan ialah kesesuaian kaki. Setiap kaki keperluan dia berlainan. Walaupun dia paling mahal, tak garanti sesuai atau tak dengan awak. Nombor 2, tak ambil saiz yang betul dan tak tahu ukuran kaki. Setiap kasut fit dia berbeza, jadi saiz pun akan berbeza juga. Ikut guide ni. 1, pastikan depan jari ada 1 jari ruang lagi. 2, tepi fit dan tidak ketat. 3, ankle mesti lock dan tidak ada slipping. 3, dah tahu kasut tu sesuai, dah tahu saiz apa, tapi tak test langsung. Walaupun dah buat research, tanya ChatGPT, dah tengok review, kasut tu kena try juga. Sebab ini dapat confirmkan kesesuaian kasut itu dengan kaki dan dapat tolong expert kasut kita faham keperluan awak lebih mendalam. Jadi, kalau korang nak kita recommend kasut yang sesuai untuk korang try, boleh komen run kat bawah. Nanti kita tolong awak.